Kita boleh pergi mungkin di negara barat. Bolehkah seseorang membuat rumah ibadat tanpa mendapat kelulusan pihak berkuasa? Tidak boleh. Bukan saja tidak boleh, bahkan mereka yang melakukan hal itu akan diambil tindakan oleh undang-undang. Tapi di Malaysia, keadaannya pelik. Orang yang menceroboh tanah orang, membuat rumah ibadat bagi agamanya, tiba-tiba merasakan dia menjadi bangsa, menuntut pampasan daripada pihak kerajaan, dan menganggap usaha ataupun tindakan supaya dia keluar daripada rumah ibadahnya itu satu ancaman kepada agama. Satu isu agama. Yang mana dia mesti dipertahankan, apa yang dia ambil itu tidak boleh dipertikaikan ataupun diperkatakan. Sehingga kan perkataan haram itu sendiri Tak boleh dianggap tak boleh kata. Ini mungkin lebih kurang sama dahsyat dengan Palestin. Ambil tanah orang, kemudian mengaku ketuanan di atas tanah itu. Ini isu yang kita perkatakan. Supaya kita jelas, Islam tidak mengganggu gugat rumah ibadat orang lain yang dibina secara sah. The only religion yang mengisytiharkan perjuangan perang yang disebut sebagai jihad di dalam Islam bukan saja mempertahankan masjid, tetapi mempertahankan juga rumah-rumah ibadat yang sah. Jangan lupa subscribe dan tonton video penuh di Suara Dunia.